Walaupun tak tambah kabinet, tak tukar tiles dan tak buat ubah suai besar, susunan rak ni sendiri dah cukup bagi dapur rasa lain macam. Bila ada orang datang rumah, ramai yang perasan dapur nampak lebih kemas dan tersusun. Bukan sebab barang kurang, tapi sebab barang ada pada tempatnya. Paling ketara, rak ni buat dapur nampak minimalis. Tak ada lagi rasa serabut bila masuk dapur. Tak ada lagi rasa malas nak mula masak sebab meja penuh. Masak jadi lebih teratur. Kemas pun jadi lebih cepat sebab setiap barang dah ada posisi sendiri. Bila siap masak, saya cuma susun balik ikut tingkat rak dan dapur terus nampak kemas semula. Rak ni bukan sekadar rak letak barang. Dia bantu urus dapur. Dia bantu kawal ruang. Dia bantu wujudkan susunan. Dan tanpa sedar, dia buat rutin memasak jadi lebih selesa dari hari ke hari. Tak perlu ubah suai dapur. Tak perlu beli kabinet mahal. Tambah satu rak, susun dengan betul dan rasa perbezaan dia akan datang sendiri. Kalau kau tengah cari cara untuk kemaskan dapur, ringankan pergerakan dan bagi semua barang satu tempat yang jelas, segeralah check out sekarang dan mula susun dapur dengan lebih teratur.